Ada yang rindu suasana Taiping pandang hujan. Ini kayu selepas hujan. Tu. Puncak Bukit Larut. Berkabus putih. Tak nampak. Dingin macam kat Australia. Suasana tenang. Oh, pokok tengok. Oh. Kanan. Ada awet buat beronten lah. Yo. Ada awet buat beronten lah. Yo. Boleh ngorat ni. Baju sama. Oh, beronten perak. Sama baju kita. Baju sama. Air keruh ni. Petang tadi hujan, tengah tadi hujan. Ramai lagi yang beredah. Yup. Apa pun marata Ingat orang tak kenal kita. Ada juga orang kenal. Sekali balik Taiping ni, ingat orang tak kenal. Hello. Ni menghampiri kaki Bukit Larut. Ikutlah kawan-kawan yang pernah duduk Taiping ni, rindu dengan Taiping. Kita bagilah sikit untuk mereka melepaskan rindu. Selebihnya ada free cuti-cuti, mainlah Taiping. Terpanjat Bukit Larut. Tengoklah. Monyet pun seronok duduk Taiping. Tengok. Bunyi air tengok. Syahdu. Tengok tu, cun tu. Suasana dia. Hijau. Hijau sejuk. Baron rasmi sebelum PKP tu. Dulu ni kosong. Kamalos. Pun syok lah bawa anak-anak main di waterpool. Bawa anak main ATV adventure. Ini
Taman Rimba. Taman Rimba, taman buat tu bunga. Taman bunga. Pokok-pokok. Penama betul dah. Halo. Taman Botani Park. Masuk kena bayar kot. Dah tak pernah masuk masa belum siap tu kita masuk lah. Pernah naik sampai atas. Naik Biskar. Letak kau sikit dah. Dan ni Biskar tak boleh lah. Dah komersial. Taman Botani Perak. Apa nak belajar pokok-pokok boleh lah masuk. Okey, dataran Kedamaian. Lenguh dah tengah ni. Sungai laju. Ayak tak apa macam ni. Semalam ayak macam ni. Ni hujan tengah hari. Oh, pokok menguning tengok bunga. Beri kawasan zoo. Jadi dah pusingan ketiga. Satu pusingan besar ni 3.3 kilo. Jadi 3 pusingan ya 10 kilo lah. Nampak pergi parking. Jadi petang 10 kilo. Santai-santai. Awal kan view. Pokok hujan-hujan. Ya. Tahu pokok hujan-hujan yang besar tu. Ini pokok apa tak tahu. Tapi view lawa. Sekejap kita sambung dalam tu. Sekarang ni kenderaan berenjin tak boleh masuk lah. Main dah tahu dah, saja je. So, masuk kawasan tu. Rentry Walk. Pokok ratusan tahun. Rentry Walk. Tapi satu pokok tua. Dia terpaksa ditongkatkan. Pokok yang bertongkat. Alah, bateri nak habis lah. Aduh. Mana saya tahu saya abang punya. Sayang punya. Ini yang terkini ya. Nak save juga macam mana pun dia bertongkat dengan batang ni. Bayang, burung bayang banyak. Yang ini nombor 2 punya. Pagoda Cina.
Ini nombor 3. Tapi pokok ni tak berapa ni. Yang ni tumbang lama lah. Dia tumbang belah sana tak ada ni lah. Tumbang belah sini dia pun potongkan. My neighbor. Wah. Hey, hi. Hello. Hello. Wah. Hi, Andy. Okay. Hey, very loving on you too. Thank you, thank you. Wow. Wow, ada kombi. Ada kombi merah. Nice. Bawa anak beli kayu itik. Kayu itik. Tak ada orang. Satu hak ramai. Oh. Jom. Yeah. Bila masuk kawasan bukan lah. Ni semua kamar bina. Kita tahu lah ni lah. Pula. Belah ni kawasan komersial sikit. Menara kamar bina. Ini dah masuk kawasan komersial. Dah masuk tepi pekan. Belakang macam-macam dah. Nasi kanak awak dah. Tilif, caiji, Zeus. Nasi kanak beratok. Mama ada, Korea ada. Ni tempat Melayu makan. Teman kanak-kanak. Laksa dia pun sedap layan. Oh, tak ada. Hari ni yang laksa tak berniaga. Yang mula-mula tu gerai dia. Sedap kat layan laksa dia. Oh, view cantik. Oh. I love Taipei. Just